Tetapi masalah dia bila masuk pertandingan pidato Islam Hadari, bila kita dah kerja. Masa tu pidato Islam Hadari ni anjuran ni UMNO bahagian. Tu tang cakap lah. Sebab Pak Lah masa tu nak promotekan pasal Islam Hadari. Jadi bayangkanlah, saya bagilah alasan. Dia minta saya bertanding. Sebab saya pernah menang pidato UMNO ni semua, saya pernah menang peringkat negeri apa semua. Tapi lepas tu dia minta saya bertanding. Saya kata saya tak nak, saya bagi alasan dengan YB kawasan arwah Datuk Haji Ishak Ismail. Dia kata kau pergi bertanding. Dia ketua bahagian Semban masa tu. Maaf tu, saya demam, tak sihat. Saya tu nipu lah ni. Sebab saya tak nak. Saya anak-anak murid debat saya dah ramai. Semua universiti tu semua ada anak murid saya. Buatnya aku kalah lah. Habis. Dia pun kalah nak ajar orang. Jadi saya pun bagilah alasan demam lah apa. Malam tu dia hantar bodyguard datang mak saya. Bawa ubat ni nama dia Augmentin kata. Maknanya macam apa, ubat Panadol ni yang paling kuat sekali lah. Antibiotik macam tu lah. Kuat lah. Bagi dia makan, dah elok nanti suruh dia pergi tanding. Masa. Mak saya panggil. Tak, esoknya tu saringan. Saya pun ambil, saya simpan ubat tu. Tak adalah saya makan. Buatnya demam tu saya pun cakap, bos, masa tu kan kita asisten pengarah. Bos, sana bos, Datuk Sahak suruh tanding ni. Aku pergilah asyik borang cuti. Saya punya asyik borang cuti pergi buat kat UKM College Christmas. Bayangkan ada 10 bilik. Ada 4 bilik. 4 bilik pertandingan. 10 peserta. Setiap bilik 10, 10, 10, 10 40 lah. Hari Jumaat petang satu sesi. Esok pagi tu 4 bilik lagi. Baik. Maknanya sesi pagi, sesi tengah hari dan sesi petang. Maknanya total ada 4 sesi. Setiap bilik ada 10 peserta.